Sebelum kita mulakan perjalanan di Istanbul, saya ingin tunjukkan sedikit gambaran tentang Bandar Istanbul. Istanbul adalah sebuah bandar yang unik kerana ia terletak di antara dua benua, iaitu Eropah dan Asia, yang dipisahkan oleh Selat Bosporus. Sebelah sini ialah kawasan Historical Peninsula yang terletak di bahagian Eropah. Dan sepanjang kami berada di Istanbul, kami menginap di kawasan ini. Kawasan Historical Peninsula ini kenal kerana di sinilah terletaknya beberapa lokasi ikonik Istanbul seperti Hagia Sophia, Lumos, Basilika Kesten, and Topkapi Palace. Jadi, dari sinilah kami akan memulakan perjalanan untuk meneroka Istanbul dan beberapa lokasi menarik di dalam bandar ini. Jom ikuti perjalanan kami meneroka keindahan bandar Istanbul. Good morning from Istanbul. Hari ini hari ke-8. Ini adalah view pemandangan kami daripada tempat untuk breakfast di hotel. Itu dia Lumos yang berdekatan dengan hotel kami. Kami stay dekat dengan Selat Bosporus. So ini adalah view pemandangan tepi laut, pemandangan Istanbul yang sebenar. A few moments later. Kita dah start perjalanan kaki ya hari ni. Ni kat mana? Ambil Mos. Ambil Mos. Sekejap kita check map. Takut salah, wrong information. Tu Mosnya tengah renovation. Oh, kita jalan-jalan dekat Rasta Bazaar je Nampak? Kita kat sini kan? lah. Nampak? Sultan Ahmed. Oh, macam nampak? ni. Sini. Kalau Okay. Sofia ni. Oh, belakang lagi sikit. Yes. Okay, jom let's go. We go. Oh my god, I don't know. This way lah. Ni yang Blue Mos. Jom pergi Blue Mos. Jom. Terus. Takut tak sampai. Masya Allah. Ya, kita kena ikut jalan macam ni kot. So nice kat Salon ni. Arasta Bazaar Handcraft. Masya Allah, cantik ya. Tak ada harga lah. Kena bargain kot. Ya, dalam tu ada jersey. Oh, ada Messi. Messi. Masya Allah. We send postcard for you to all country of the world. Mbappe pun ada Mbappe. Ni 50 lira kat sini. Mana bagi? Mbappe dekat ujung sana. Yang ni mahal lah, 250. Situ lah kaki kan. Ada boleh order juga lah macam tu. Allah. Jauh ya? Tapi ni yang lawa. Lagi apa? Oh, ada mak yang. Kalau mak sini dah tulis Istanbul. Belum apa-apa dah mendaki. Masya Allah. Hai Kisha. Okey Kisha. Allah. Oh tu ha, sebelah-sebelah Ya. Blue Mos. Oh hak ni Blue Mos. Tu apa? Tu Hagia Sophia. Tu? Hagia Sophia. Oh, dua yang ada coba. Tu Hagia Sophia. Ni lecak. Ya. Hai jangan pijak Ni lecak dalam ni. Dalam ke? Lecak dia. Jangan nak try. Hari ni semua jagung kita try. Semua kedai jagung. Bila naik cepat. Tu Sultan Ahmed. Lepas tu belah sini adalah Hagia Sophia. Tapi semua tengah renovation lah. Tapi subhanallah cantik ni ya Allah. Masya Allah.
Itu dia masjid Blue Mosque. Yang ni masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia ke Hagia? I pun tak tahu nak pronounce dia ni. Yang ni Hagia Kasih. Ni ayah Aceh. Hai. Assalamualaikum. Macam nak yang mana? Itu Acma. 20 lira je. I want like this but give me Nutella. What that name? Smith. This one Smith Dah cakap this is one cement. This one is what we call? This one? Name? Katal. Oh, katal. Okay, that's what. Nak nasi? Bismillah. Dalam dia ada coklat Nak kecil. Aceh nak? Pegang. Panas tak? Panas lagi? Sejuk. Sejuk dah. Dia dekat dah. Sedap. Sedap, babe. Kami suka roti. Kakak nak. Kita go, kakak nak pergi. Habis ambil apa? Simit. Nutella simit. Kita cuba nak beli jagung kat sini. Harga jagung dia dalam 70 lira juga. Semua 70. Semua 70. Tapi roti tadi tu 50 je. Dia ada jual kacang kat tu. Tengok kacang dia. Ni panggil apa? Kacang chestnut Chestnut this one? Chestnut. Small bag 200 lira. Small bag. Small bag. Oh, 200 Big lira. one 300. Nice. Tadi jagung tadi kita beli. Masya Allah. Dia tengah renovation sekarang, so tak boleh buat apa. Mana you kasih makan? Sama. Geng. Sudah. Mana saya? Soon after. Yeay, Kisha dapat coklat and strawberry. Thank you. Masya Allah. Kamu mendekat. Tu. Gigit dia kakak. Kakak jangan marah kakak. Ay, ya Allah. Thank you. Okay. How old are you? 2 years. Aduh. Aduh. Tak dapat. Kena lagi. Okay, take. Last. Take. Kasih. Dengar lah. Okay, ambil. Kasih, take, kasih. Masya Allah. Thank you. Thank you abang. Thank you. Sedap ni? Sedap. Coklat dia sedap. Strawberry dia rasa. Drink. Ya Allah. Dia dah kering je. Masya Allah. Ni jalan kita. Strawberry dia rasa macam gum. Coklat rasa macam coklat. Cantiknya. 1, 2, 3.
perjalanan ini. Itu aiskrim. Untuk dia. Untuk benda sama. Yes. Belakang dia ada semua. Ada. Ya. Ni Hagia Sophia. Kita daripada Hagia Sophia tadi kan? Kita dah pusing tak puas betul. Patutnya kita masuk jalan ikut sini dah dekat tadi. Tak tahu. Kita tak tahu saja nak pusing. Bukan saja nak pusing, memang tak tahu. Sebenarnya mana? Ada ni tengok kat kawasan. Ni masjid pun dapat banyak ni. Ni kita nak apa? Masuk ke mana ni? Kena bayar tak tahu. Ya, kan orang dah cakap kena bayar. Ha? Ni Tokapi Palace. Semua pun kena bayar tuan-tuan dan puan-puan. Ni the tunnel used for the entrance to the Hagia Sophia visiting area has been temporarily constructed for your safety during the restoration period. So dia kena masuk ke dalam ni ya. Kita tak masuk, kita ambil video je lah kat luar. Tu Hagia Sophia. Ni Hagia Sophia, yang sana tu Blue Mosque. Yang itu Blue Mosque. So tu boleh tiket untuk masuk Tokapi Palace. So ni kita rehat dulu sebab anak-anak dah penat. Habiskan aiskrim yang kita dah beli tadi. Nenek. Rumah kecil. Ini mesti dulu apa ni kan istana dia. Lepas tu ada rumah bawah apa bilik bawah tanah. Dia nak larikan diri daripada sini lah agaknya. Betul tak kakak? Tempat anak dia main-main. Ha? Seorang lagi tambah? Tambahin. Belakang tu Hagia Sophia Hagia Sophia. Ayah. Yang seorang ni dah tewas lepas main ski. Yang seorang ni ceret beret. Yang dorang ceret beret. Aduh. Kaki dia sikit. Jinak lah burung ni. Ha? Jinaknya burung ni. Kaki dia sikit. Jalan dia. Dia tengah lapar kot. Sigal. Inilah sigal. Ambil gambar lagi ni. Dia nak kawan, bagi makanan. Ada makanan? Biskut ada lah. Ada biskut, bagi biskut satu. Ambil satu. Jangan lari ya. Slow. Kam. Tunjuk tangan. Ambil buat macam ni. Pecahkan sikit, Bik. Ambil tunduk sikit. Tunduk. Okey. Ni jalan slow. Ni jalan slow. Dia ambil jangan gunduh. Biar dia. Bagi dia. Ambil satu ni. Alah, ambil ni. Macam ni. Bagi kat tangan. Tak bagi kat tangan. Pandai. Nak try ke?
Là, c'est pas ici, c'est à la plage. À la place apa? Il est grand. Dekat dekat ni. Lagi ni. Ha. Cangkung ambil cangkung. Aduh. Tapi jangan baling. Bye. 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 Oh, roti di atas kepala. Saya janji orang tu dulu. Tak tahu apa sampai. Masya Allah. Mesti tadi apa kita? Oh, still hot. 20. How much? 20. 20. Wait. InsyaAllah. İnşallah bismillah. Bismillah, bismillah. Evet bismillah. What's this? 20. Yes. Another one? You have another one? Yes, okay. Not. Açma. Acma, ya. Acma tak try again. Cuma belum. Aku tak tahu. Aku tak gigi garam sangat lagi. Panas lagi ya. Kan? Sedap. Surprise. Apa lagi? Acma? Açma. Acma. Wow, it smells good. Thank you. Bye bye. Bye bye. Soon after. Buat boleh selawat, istighfar. Ya Allah, jangan ingat ni pesanan I. Jangan bawa Trend. Jangan bawa kereta kat sini. Takut tram langgar. Dekat sini nampak je senang ni. Serabut tengok ni penuh orang ni. Nak lalu mana ni. Jalan kaki pun tak boleh. Naik kereta tak boleh. Duduk je lah Dukan. Dukan is beautiful place. Dukan is a peaceful. Tu Blue Moss yang kan? Kanan tu. Awak nampak asal tak biru je Blue Moss. Mancing tepi jambatan je. Mereka suka ni. Banyak ah. Tadi dapat ikan. Oh. Penuh. Ini bulan semua nak jalan. Ni dekat area Galata Bridge. Yang, you tunggu jap. I pergi cek ikan. Okay, jom. Jom. Yang, tu Blue Moss sayang. Oh, orang tu dapat ikan lah. Kesikan Bik, orang tu dapat ikan Bik. Sini. Oh, tu dapat fish. Oh, belum. Oh, ni dapat fish. Wah, tu lah fish. Cintanya orang. Wow, banyak ikan dia orang dapat kat sini. Uish, so many fish. Wow. Ikan semerah ni. Oh. Ni dia bagi ikan dia. Brother ni dapat ikan. Ada dapat ikan besar tak? Ikan ni. Masih tu. Itulah. Hidup lagi Bik ikan-ikan dia. Dia tangkap. Tahu tak? Nak try bukan? Nak try pegang? Tak payahlah, nanti bau wangi lah. Besar kat ni tu. Yang uncle ni yang tangkap.
next day. Masa tu Daddy. Oh, rental ni. Udah sampai. Program. It's 2 hours later. Jadi tinggal train. Berapa banyak lah sering balik? Pegang tangan kakak. Dekat. Masya Allah. Wuhu, kakak. Tinggalkan Rumi. Kakak, laju. Tunggu. Jom. Go kakak. Kisah, careful. Umi tolong. Aku biru. Masya Allah. Wih, packnya ya Allah. Pengorbanan seorang Daddy. Sini tak buat apa pun. Shopping je. Sampai je. Ni kita dah try cari kedai Malaysia sebenarnya. Dah beberapa hari dah kita asyik makan omelette je. So semalam pun kita dah makan Maggi. Semalam kita sakit perut sebenarnya, syirik-berik. So ni baru kita nak jalan sebenarnya. Ya, sini baru 100 je. Tapi ni plain lah. Yang tadi tu lawa-lawa sikit. Okay, ni kedainya. Tea Amo. Bubble tea. Satu bubble tea. Dia ada kopi. Okay, jom masuk. Tea Amo. Okay. Nak yang macam ni. Okay. Kita dekat sekarang panggil tempat ni Dila da Vinci, Turki, Istanbul. Sekarang kita try mencari dolphin lah petang ni kita cari dolphin kalau dapat jumpa dekat kita punya Selat Bosphorus. Hopefully dah ada dolphin lah. Kita dah book lah dengan Hello. Hopefully next time kita akan sponsor lah. Bajet tak banyak sangat ni. Hari ni kita kat Tea Amo. Dia ada apa? Kita order 2 hari ni. Diorang tengah fight mana satu paling sedap. Caramel. Dia cakap caramel paling sedap. Ni kita nak on the way ke parking. Kakak jom. Tu Hafiz Mustafa tepi tu. Kisha Kabib. Cepat. Dah sampai. Jadi cakap kita sampai automatik. Ni Ali Ustaz. Apa? Ni Hafiz Mustafa. Ini Kasih Zahira. Okay dah, jom balik. Dah jom. Sampai dah kan? Dah sampai. Tak Ambil ambil. video je. Nak kan? Tak payahlah. Tak nak kan? Takut tak termakan lah. Adik kita ada apa weh? Semua ni macam ni Turkish Delight. Gila. Dah kenyang ni.
Oh ni sosok donor tadi. Itu siapa Ita? Yang gambar lelaki tu tadi. Main bola tu. Apa tu? Lelaki tu. Apa nama dia? Messi. Oh yang beli 2 percuma 2. Indrim. Beli. Wow. 2 tambah 2 4. Empat bagi cas 1. Ni yang banyak kena kamera yang kat sini. Coba ya. Lah ni lagi dekat autopark eh. Dulu apa rasanya? Dulu penuh kot. Sabar yang, sabar kemut yang. Acik, kontak kita tak dapat DJ. Cik, kontak kita tak tahu kita kat mana. Ha, sesat dah. Dia park here. Ha, kita kat mana? Tak tahulah. Kita Ingat lagi ya. ambil atas. 1 hour later. Kita tengah cuba untuk naik Bosporus Cruise sebenarnya. Tak tahulah ada rezeki ke tidak. Harap-harap sempat lah. So kalau tengok tiket sebenarnya dalam pukul 5, tapi kita tak boleh pun tiket lagi sebab kita tak sure. So kita nak cuba try walk in je. Sekarang dah pukul 5 dah yang Ayah, train masuk dalam. train masuk dalam. Oh, so scary. Train kat sini macam ni je. Train lalu setiap berapa minit sekali kat sini. Masya Allah. Penat Semangat. Sikit je. Tambah lagi ke Mek? Lagi berapa minit yang? 100. 100 minit later. Larilah. Terkebut. Terus Mek. Ha. Jom. Naik yang mana-mana cruise. Jom. Tekapi. Mana ni? Jom. Cari kaunter. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Can go upstairs? Yes. Where are you from? Malaysia. Malaysia. Yeah. Welcome to Turkey. Okay, thank you. Wah, Turki orang yang baik-baik. Yang, ada itik yang. Yang, tahu itik yang. Itik. Ada itik. Hui. Terima kasih. Ada itik. Naik atas lagi, tak ada naik atas lagi. Tak ada dah. Paling tinggi tak ada. Nak tengok sunset Tengok sunset. Duduk paling belakang sekali. It's okay. Okey lah tu. Okay lah tu. Macam mana? Puati dah dapat naik Naik juga akhirnya.
Bajet lagi paling murah lah. Lagi murah. Okay, loop patut dah 100 lebih. Dia dah bawa dah 50 dia orang je. Alhamdulillah. Tak payah bayar budak. Budak free. Mana itik? Mana itik ya? Dia dah kena gigit dengan ikan tu. Ha, ikan jerung? Ya. Tarik tadi. Umi. Hello Umi. Wah. Kapadocia. Oh no. Hello Kapadocia. Lama je. Kan lama kan? InsyaAllah cantiknya. Woohoo. Dah sampai Kapadocia. Kalau tak tahu, kalau tak tahu. Sambung lah ni Wah, dah sampai Istanbul. Istanbul. Umi dah sampai Istanbul. Ih, geram. Istanbul. Kalau tak tahu, at Istanbul. Oh, dia duduk kat exhaust kan? Yang jambatannya. Oh, jambatan. Sekarang tengah hujan. Dekat Istanbul tengah hujan sekarang. Ni agak Sofia. Tadi kita sikit lagi dah nak ambil yang private macam ni sebab kita dah terlambat. Tapi sebab orang tu cakap, oh yang tu pun dah penuh, kalau tak kita dah ambil Padahal kena ikut. Okay, bukan kena kod, bajet tak ada. Habis dah. Hari-hari makan benda sedap. Mana tanya? Hari-hari kena scan makan. Wah yang ada pelangi. Kalau kat saya cakap rainbow. Ya, sampai ke lantai kan nampak? Sampai ke laut nampak? Wah, cantiknya. Cantiknya ada pelangi. Ada bunga. Oh no. Ada rainbow. Alah, ada rainbow. Oh, ada rainbow. Sedap. Makan juga yang sedap. Khabib, tengok sini. Sedap tak makan? Makan juga yang sedap. Dia beli ni sedap. Ni coklat tak ni? Tak kacau. Ha? Okey. Kita order air coklat dengan chai. Mana lagi ni? Dekat situ dia nak kat sana. Alah, sana ada nampak rainbow. Lembu ada berapa colour? 7. Lepas tu kita dah kayuh lah, dah naik boat ke sini. So ni nak jambatan yang kedua. Ni jambatan first tadi. Jambatan first ni nama dia Bosporus Bridge. Yang ni baru nama dia jambatan apa dia tulis ni? Fatin Sultan Mahmud. Ni Sultan Mahmudnya jambatan yang kedua. Berapa jambatan dah? Oh, 2 je lah kot. Ke 3? 3 lagi satu yang Last tunnel. kali ni Yazid Sultan Selim. Jauh. Ui, kita tunggu sampai ke sana lah. Ada kat U-turn. Maknanya dah kita ke laut besar. Kita dah cross. Kita dah lalu ni yang sepadan antara Asia dengan Europe. Kita lalu tu tengah ni. Lepas tu lagi kita akan keluar dah. Keluar sampai sini kejap. Lepas tu dia buat U-turn. Dia tarik handbrake, U-turn. Lepas tu baru masuk balik sampai sini. So total 2 hours lah. Letih, lapar lah kita dalam ni. Tapi okey lah, macam dapat tengok. Tapi kalau ikutkan ada Dolphin Point tau. Tapi ni kita tak tahu kat mana.
few moments later. Dia ada lagi yang masih jual. Ni kita baru lepas turun feri. You memang cantik sayang. Habis You memang handsome, jangan langgar panas. Wah, jagung. Tu train. Masya Allah. Parat-parat dengan tu. Ngam-ngam je. Mana pasang. Memang parat sama dengan lantai. Wah. Tu kalau tak tahu. Boleh nampak. Ha, tu. Jagung lagi. Jagung kat sini harga semua 70. Diorang dah fitting dah. Ni nak beli kad, city card. Kita tak try langsung. Tak cukup masa. Semoga ada rezeki datang lagi. InsyaAllah. Ni is meat. Simit pula. Simit. Ini Chami. Kalau kita tengok map, saya tulis Yeni Chami. So, ni apa? Ni kebab. You try imagine, nampak tu? Nampak tak bot tu? Bot tu sampai situ tau. Tak, dia ambil apa barang kan? Ambil makanan ke apa kan? Sekejap lagi dia ni, bayangkan atas orang tengah mancing. Bawah restoran. Masya Allah. Sini penuh orang mancing lah ni. Ya Allah. Nampak ke? Fish banyak atas dia ekonomis. Tak nampak lah, dah malam. Umi tak nampak. Cuba Umi nampak, dalam kamera tak nampak. Oh tu orang tu dapat ikan. wow. Tiba-tiba orang dapat jellyfish. Betul real ni jellyfish tau. Takutnya. Oh ni ha. 245 lira. Berapa harga dia? Sikit kedai kita. Sedih je. Penuh orang mancing daripada atas. Masya Allah. Later. Special kat sini benda ni. Bawang dimakan bersama tomato. Ini merupakan makanan utama bagi mereka kerana tak minta dia bagi. Jadi ini makanan utama. Memang sedap. Kita cuba makan dengan roti pula. Ini lembut rupanya. Ini review saya ya, tengok roti boleh pecah maknanya lembut dah tu. Okay, now I will show you how to eat this one. Saya tak bahasa Inggeris pula, bahasa Melayu. Saya akan tunjuk macam mana cara makan dia ni. Ni kita letak ni. Ni buat mahal. Ni ingat, ni jangan lupa. Lemon. Dah. Bismillah. Ha? Okay, sampai. Fish. This one. Apa dia kata? Okay, thank you. This one fish. This one Galatasaray. Dia cakap yang ni fresh tau. Terasa lu without fish lemon Minat ke sos ni? Ni sedap lah. Oh, ni bubur yang itu hari yang saya makan tu ya. Try ni pula, ni bubur ayam. Sorry, bubur ikan. Oh, dia ada letak ni
letak mushroom ni. Yang dekat kayu tu, dekat kampung-kampung tu. Kampung pada bulat dia. Dalam sup mushroom tu. Ini sedap. Sedap ah sup ikan ni. Tak boleh stop pula. Okey, baca doa dengan Mamai. Bismillahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Makan. Ya, jangan bayar ya. Free. Kalau sana kena bayar. Saya sebulan sekali bawa jamaah umroh. Oh ya. Ya, saya tour leader tapi bisnismen juga. Saya ke Turki, ke Istanbul 10 kali lah udah. 10 kali. Ya, free. Because I'm tour leader. Iyalah. Dia bisa cakap Arab, ya pandai ke lah. Ya. A few moments later. Riba-riba. Yang tu air tu, air masin, jeruk. Tak ada cash lah. Dah, pulanglah kita jom. Jom balik lah. Kedai macam ni kena pakai cash. Kan ada tinggi. Menyedihkan. Muka kecewa. Kecewa. Esok kita naik kereta. Esok naik kereta lah. Esok nak kita singgah lah sini kejap. Okey. Cakap sikit. Terima kasih Daddy. Selamat pagi daripada Istanbul. Today we are check out. Selama 2 hari kita mengadap cari berit di sini. Anak-anak saya tak tahan makanan. Allah. Okey, bye-bye. Bye. Bye Istanbul. Ini ada tak kita kedai ini. Hari-hari kita order yang hot chocolate dekat kedai ni. Sebab Umi cakap sedap. One eternity later. Ayah. Kita belakang makan jalan lagi ya. Takutnya. Mati lagi. Orang dah cakap jaga you punya line. Kalau tak boleh offside. Selama. Sebelah sini. Sebelah pun ada. Tu. Mati Kiri lah kanan nak. ke? Ya Allah, yang macam mana ni? Jaga your line. Ayah, sikit je lagi. Dah habis. Kita kat tengah-tengah. Maju je kan. Yang tak sempat, yang ada kereta. Yang tenang. Takutnya. Ya Allah. Kita nak buat apa ni? Kiri kanan, depan belakang. Dia kasih you lalu dulu. Kan kita hijau kan. Sorry. Nak lalu. Takutnya. Nasib baik dia stop. Ni bot kita naik semalam. Betul lah ni buat yang kita sekarang. 250 lira. Bus Forest. Pandai Kisha. Laju lah dia dapat. Nama tempat ni. Kita misi mencari donat. Penat lah ni budak ni nak berdonat pula. Orang dah nak balik ni. Jom kita nak lintas. Nasib baik ada jalan ni. Kita cuba.
dah berjaya melintasi tu. Si baik ada jalan. Oh, kena lalu yang tu Tak, depan ni je babe, kedai tu. Eminono Station. Sikit lagi. Ni bank. Tu ada Ziraat Vakansi, bank yang bagus. Okay, mesti mencari donat kita. Tu bot je. Yang selalu orang makan sandwich ikan tu. Balik Kimek nama dia. So yang ni donat yang kita nak beli. Sedap. nak gila. Nak beli lagi satu untuk Didi. Panas lagi tak? Jauh sikit. Tapi sedap. Sedap panas tapi dia manis. Sedap. Kami try satu. Tengok sedap tak? Ni donat dia guys. Mesti mencari donat selesai akhirnya. Kita dah sampai airport Sabiha Gökçen. Rasa macam tak nak balik lah. Allah. Tiba Abang Turki ni. Rasa macam tak sepatutnya balik ni. Tahun depan. Bye RCS. Dah ambil airport. Okay, masa untuk pulang. Kisha, tired ke? Tired sangat tu. Ni yang terakhir kalinya. Setelah seronok dan air sekali penat. Alhamdulillah perjalanan kami selamat pergi. Dan sekarang on the way balik. This is the line to Doha. Yes. Dan kita orang dah jadi macam kaunter pertanyaan kat sini. Seorang lalu dia tanya, this is line to Doha, this is line to Doha. Nampak muka Doha sangat ke apa? Okay, so jumpa kita di Next Felda Dukan. Next video lah. See you at the next video. Flight number PC694 to Jeddah is ready for departure. Masya Allah. Baik back to Doha. We miss Doha.